1. Tukar video lain. Mungkin boleh cari kartun Minecraft yang lebih kelakar atau ceria. 2. Ingat itu cuma kartun. Semua tu hanyalah rekaan dan tidak wujud di alam nyata. 3. Teman abang. Memandangkan abang ada dekat situ, mungkin boleh ajak abang borak supaya rasa lebih tenang. Adakah watak bapa itu watak yang selalu ada dalam siri kartun yang awak tonton tu? Atau itu watak hantu baru dalam Minecraft? Nampaknya mesej awak kali ini agak bercampur aduk hurufnya. Mungkin awak sedang teruja bercerita atau tertekan butang papan kekunci secara tidak sengaja. Jangan risau, kalau awak mahu sambung cerita pasal kartun Minecraft tadi atau ada perkara lain yang awak nak beritahu tentang abang awak, type saja semula ya. Saya sedia mendengar. Ada apa-apa lagi yang awak nak kongsikan? Wah, cerita awak ni makin menarik. Jadi dalam dunia tu, orang bayar guna batu. Tapi kalau bayar guna batu, kereta yang rela tu akan hancur? Tentang wayar lari-lari tu, adakah itu wayar elektrik yang hidup atau monster yang rupa macam wayar dalam Minecraft? Kalau kereta tu hancur sebab batu. 1. Adakah itu sebab ada orang jahat yang baling batu? 2. Atau memang itu cara bayaran dalam dunia kartun yang awak tengok tu? Cerita ni macam dalam video roleplay Minecraft yang penuh dengan aksi. Apa jadi selepas kereta tu hancur? Adakah orang yang dalam kereta tu sempat lari? Oh, saya faham. Jadi ada budak yang melangkah atau melompat atas kereta tu? Lepas tu watak bernama Ella pun pelik dan tanya, apa ni kereta? Nampaknya budak tu atau Ella tak tahu atau keliru dengan warna kereta tu. Mungkin sebab gambar tu dah disunting jadi warna-warni atau gaya kartun macam gambar yang awak hantar tadi. Dalam dunia kartun atau Minecraft, kadang-kadang watak memang boleh jadi pelik bila tengok benda yang berubah warna atau nampak tak logik. Budak yang langkah kereta tu mungkin tengah cuba nak buat aksi hebat, tapi Ella pula yang jadi bingung. Lepas Ella tanya macam tu, apa budak tu buat? Adakah dia terus lari atau dia cuba jelaskan kenapa kereta tu jadi macam tu?